Bagi anda yang berumur 50 tahun ke atas, pelaburan apakah yang sesuai dengan anda? Saya percaya ramai yang berumur 50-an dah pun membuat persediaan untuk bersara. Apapun keadaan, anda perlu elakkan membuka perniagaan atau melabur dalam perkara-perkara yang anda tiada kemahiran. Risiko kehilangan semua simpanan terlalu tinggi jika tiada ilmu dan kemahiran yang cukup. Simpanan ASB, tabung haji, KWSP memberi dividen sekitar 4 ke 5% setiap tahun. Akan tetapi, anda perlu tahu simpanan anda adalah dalam bentuk ringgit. Anda tahu nilai ringgit jatuh setiap tahun dan berisiko jatuh kosong kerana ianya bergantung kepada ekonomi dan kestabilan negara. Berbeza dengan emas, ia adalah logam semula jadi yang tidak boleh dicipta di dalam makmal seperti batu berlian. Nilai emas tidak akan jatuh jadi kosong. Nilainya terletak pada ketulinan dan beratnya. Ini yang dimaksudkan dengan intrinsic value. Seperti yang kita tahu, apa nilai mata wang jatuh, harga emas akan naik. Oleh itu, emas dapat mengekalkan kuasa beli. Lebih lama simpanan emas anda dalam bentuk ringgit, lebih banyak kejatuhan nilai duit anda. Bagi yang berminat untuk alihkan sebahagian daripada simpanan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh isi borang biru sign up di bawah dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah terbaik dalam simpanan emas.